So korang dah dapatkan tiket houseboom? So jom ikut I, kita nak tunjuk semua booth Hotlink yang ada dekat sini. Tapi jangan bagi tahu siapa-siapa tahu I dekat sini. So booth Hotlink ni ada dekat 3 tempat. Food Fest, Local Fest dengan Music Fest. Kat sinilah Hotlink Local Fest punya booth, kat mana yang korang boleh dapatkan dia punya limited edition merch dengan blind box. Dekat sinilah booth Hotlink yang dekat Food Fest tu. Tapi ada apa kat sini? Boleh dapat Hotlink Fast Lane Pass. Ha? Hai, boleh dapat Hotlink Fast Lane Pass. Seriously? I terus dapat fast lane lah ni. Tak payah dah, I nak beratur dengan korang. Nasib baik I dah tukar pakai Hotlink punya plan tadi. Tapi korang, jangan lupa bawa IC. So jom ikut I, kita nak pergi Music Fest. Oh, besarnya booth dia. I tak sangka dia sebesar ini. Jomlah tengok apa ada kat dalam. Inilah vending machine dia. Tapi disebabkan I main terjah je hari ni, tak bolehlah I nak main. Tapi esok, I lah orang pertama nak main. So jom kita tengok apa ada kat dalam. Dekat sini ada halal mocktail bar. Yang paling best sekali, unlimited drinks. Lepas tu dekat sini ada DJ tau. Lepas tu yang paling best sekali kat sini ada aircon. So kalau panas ke, hujan ke, ribut ke, masuk dalam ni, kita enjoy je dekat dalam ni, okay? Ada juga kalau nak beli Hotlink plan dekat sini boleh. Limited edition merch, blind box pun ada. Okay, so korang... Siapa tu? Macam mana boleh masuk kat sini? Alamak, ada orang. So korang esok jangan lupa datang. Okay, Kak Hina gerak dulu, bye.